Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Aiman bin Sarifah bernombor matrik di 2023110798 dari kursus KPD 3036 Reka Bentuk, Pentaksiran dan Teknologi Pengajaran kumpulan AT48B. Sekarang saya akan membentangkan kit media bahan bantu mengajar berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah saya hasilkan sebelum ini. Berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah saya hasilkan sebelum ini, iaitu dari topik matematik tingkatan 2 bab 5 iaitu bulatan. Standard kandungan saya ialah 5.2 sifat perentas simetri dan standard pembelajaran ialah 5.2.1 menentusahkan dan menerangkan bahawa diameter ialah paksi simetri bulatan. Jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya, pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di bulatan, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang dan perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Seterusnya 5.2.2 menentukan pusat dan panjang jejari bagi suatu bulatan melalui pembinaan geometri, dan yang ketiga ialah 5.2.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat simetri perentas. Okey, baiklah, pada akhir pembelajaran topik ini, murid akan dapat mengenal pasti perentas simetri dalam bulatan. Yang kedua, menjelaskan bahawa diameter ialah paksi simetri bulatan. Jejari yang serenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan. Yang ketiga, menentukan pusat dan panjang jejari bagi satu bulatan melalui aktiviti pembinaan. Yang keempat, menyelesaikan masalah mudah berkaitan sifat simetri perentas. Yang kelima, mengukur dan menentukan panjang jejari dengan tepat. Dan yang keenam, bekerjasama dalam kumpulan untuk melaksanakan aktiviti pembinaan bulatan. Bahan bantu mengajar saya yang pertama ialah traffic light kefahaman. Traffic light kefahaman ini adalah satu benda yang dipegang oleh pelajar semasa sesi pembelajaran. Pelajar boleh mengangkat hijau jika dia faham, kuning jika kurang faham, dan merah jika tidak faham langsung. Bahan yang digunakan untuk hasilkan traffic light kefahaman ini sangat ringkas dan mudah, iaitu cardboard, batang aiskrim dan kertas warna. Guru hanya perlu menggunting cardboard menjadi bentuk bulat dan kertas warna menjadi bentuk bulat juga. Tampalkan kertas warna yang berbentuk bulat pada cardboard, iaitu warna merah, kuning dan hijau, dan lekatkan batang aiskrim pada cardboard tersebut. Kelebihan traffic light kefahaman ialah pembelajaran lebih interaktif, guru lebih mudah mengesan tahap kefahaman murid, murid menjadi lebih fokus. Antara kelebihan lain ialah traffic light kefahaman ini boleh digunakan untuk mana-mana mata pelajaran sahaja. Ianya adalah fleksibel. Okey, kit media bahan bantu mengajar saya yang kedua ialah spin the number. Spin the number ini dimainkan atau digunakan selepas sesi pembelajaran, iaitu satu permainan melibatkan kuis dalam permainan. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan spin the number ini adalah cardboard, batang aiskrim, kertas warna, hot glue gun, lidi sate. Dan untuk permainan ini, saya juga bina satu aplikasi di Canva Interaktif, iaitu himpunan soalan mengikut set yang akan di-spin oleh pelajar semasa menggunakan spin the number tadi.
Okey, antara kelebihan spin the number ialah pembelajaran lebih menyeronokkan, murid akan lebih bersemangat untuk belajar, murid jadi lebih mudah faham dan guru juga boleh gunakan spin the number ini untuk topik-topik yang lain atau mata pelajaran yang lain juga kerana spin the number ini adalah fleksibel untuk semua mata pelajaran.